Mak, roti ni tak berkulat. Baru beli semalam. My goodness sake, rupanya roti ni telah expired. Aunty Nancy kena tipu lah tu. Hey you, jangan pandang remeh terhadap makanan yang rosak. Makanan yang rosak boleh mengundang kepada kejadian keracunan makanan. Keracunan makanan terjadi akibat makan makanan yang tercemar. Pencemaran boleh berlaku daripada jangkitan bakteria, virus dan parasit. Toksin yang dihasilkan daripada tumbuhan ataupun haiwan seperti cendawan, alga dan ikan puntal. Toksin yang dihasilkan oleh bakteria dalam makanan sebelumnya dimakan. Bahan-bahan kimia seperti racun rumpai, racun serangga, bahan pencuci dan aditif makanan yang berlebihan. Hey, pernah tak anda alami keracunan makanan? Aunty Nancy pernah, bukan main sakit perut tu. Berkali-kali ketandas. Gejala-gejala yang biasa dialami akibat keracunan makanan adalah seperti pening, mual atau roya, muntah, sakit perut, ceberik. Tahukah anda gejala yang luar biasa seperti sakit urat saraf, kebas di bahagian mulut, kegagalan sistem padan seperti kegagalan hati dan buah pinggang. Ingat, gejala-gejala ini timbul beberapa jam hingga beberapa hari selepas makan makanan yang tercemar. Scary tak kejadian keracunan makanan ni? Okey, baik. Aunty Nancy sharekan 3 tips untuk mencegah keracunan makanan. Tip ini as easy as ABC, iaitu lihat, hidu dan rasa. Lihat sama ada makanan itu berlendir, berubah warna daripada warna asal. Sekiranya produk makanan, lihat tarik luputnya. Sekiranya makanan tin, tengok tin tu berkarat, kemek ataupun menggelembung. Kedua, hidu. Sama ada makanan itu berbau tidak enak ataupun kurang menyenangkan. Ketiga, rasa. Makan sedikit makanan tu ataupun sedut minuman tu sama ada rasa masam ataupun basi. Don't be foolish ya. Jangan makan makanan itu sekiranya makanan itu berkeadaan seperti apa yang Aunty Nancy kongsikan tadi. Mentang-mentang dah share ni, mailah Aunty Nancy share pula langkah-langkah lain untuk mencegah keracunan makanan. Okey, tadi 3 tips, sekarang 5 tips. 1. Basuh tangan dengan sabun dan air yang bersih selepas ketandas, sebelum makan dan sebelum menyediakan makanan. Makan makanan yang panas yang baru dimasak. Pilih gerai dan pengendali makanan yang bersih. Basuh bahan mentah dengan sumber air yang bersih dan asingkan penggunaan peralatan dan penyimpanan bahan mentah daripada makanan yang telah dimasak. Jom macam Aunty Nancy, jadi pengguna yang smart. Bijak memilih makanan dapat mengelakkan keracunan makanan. Ingat, keselamatan makanan tanggungjawab kita semua.